Keindahan Vietnam terletak pada perpaduan kekayaan alamnya seperti Teluk Halong dan sawah padi bertingkat di Sapa. Dengan warisan budaya yang kuat dan sejarah panjang, anda akan menemukan pemandangan alam yang mempesona, kota-kota bersejarah seperti Hoi An serta kuil-kuil megah dan kehidupan kota yang dinamis seperti di Ho Chi Minh City. 6 destinasi legenda di Vietnam yang mesti dilewati. Golden Bridge, Jambatan Emas atau dalam bahasa Vietnam Chao Vang ialah jambatan pejalan kaki sepanjang 150 meter di pusat peranginan Ba Na Hill di daerah Hau Vang di Da Nang, Vietnam. Ia direka untuk menyambungkan stesen kereta kabel dengan taman-taman dan untuk memberikan pemandangan yang indah dan tarikan pelancong. Jambatan itu berpusing hampir ke belakang dan mempunyai 2 tangan gergasi dibina daripada gentian kaca dan dawai. Direka bentuk untuk kelihatan seperti tangan yang sedang menyokong struktur jambatan. Mount Phan Xipang. Gunung Phan Xipang adalah puncak tertinggi di Vietnam dan Indochina, mencapai 3,147 meter dan dikenali sebagai bumbung Indochina. Terletak di banjaran gunung Hoang Lien Sun berhampiran Sapa. Gunung ini menawarkan pemandangan awan kapek dan cerun berhutan yang menakjubkan. Untuk sampai ke puncak, hanya perlu menaiki kereta kabel yang telah diiktiraf oleh Guinness World Record. Cat Cave Village terletak di Komuni San Sa Ho, daerah Sapa, wilayah Lao Chai. Untuk sampai ke perkampungan yang indah ini, hanya ikuti jalan menuju ke Gunung Phan Xipang lebih kurang 3 km dari pusat bandar Sapa. Terletak di Gunung Hoang Lien Sun, Cat Cave Village dilindungi oleh pelukan alam semula jadi, padang hijau dan bukit meliputi seluruh kampung dan rumah-rumah kecil yang berselerakkan. Kampung ini umpama lukisan alam semula jadi yang berwarna-warni dan romantis. Tam Coach. Panduan lengkap lawatan sungai Ngo Dong ialah lawatan bot Tam Coach yang popular di Vietnam, di mana pendayung tempatan membawa anda menggunakan sampan tradisional melalui lanskap batu kapur dan sawah padi yang menakjubkan, melalui 3 gua semula jadi. Perjalanan bot menawarkan pemandangan yang indah dan pengalaman tenang di kawasan desa Vietnam. Bay Mau Coconut Forest. Nak rasa duduk dalam bakul buluh dan layan vibe sungai, boleh datang ke sini. Berkeluasan lebih 100 hektar, Bay Mau Coconut Forest juga dikenali sebagai hutan kelapa Cham Tan. Adalah tempat yang mesti dikunjungi di Hoi An. Terletak hanya 3 km dari Pekan Purba Hoi An dan 31 km dari Da Nang. Hutan ini terletak di sepanjang tebing 3 buah sungai iaitu Ho Ai, Tu Bon dan De Vong. Sejak 2017, Bay Mau telah dibangunkan dengan secara rasmi sebagai tapak ikut pelancongan, menawarkan peluang kepada pengunjung untuk mengalami alam semula jadi, budaya dan sejarah semuanya di satu tempat. Halong Bay ialah tapak warisan dunia UNESCO di timur laut Vietnam yang terkenal dengan perairan zamrud dan beribu-ribu pulau batu kapur yang menjulang tinggi dengan hutan hujan, mencipta pemandangan laut yang menakjubkan. Aktiviti popular termasuk menaiki sampan untuk mengelilingi pulau-pulau, menurut ke gua, berkayak dan mendaki di Taman Negara Cat Ba. Menurut legenda, nama teluk itu bermaksud naga menurun, merujuk kepada seekor naga dan anak-anaknya yang dihantar untuk melindungi Vietnam.